Saya tidak pernah melihat orang yang pelik seperti itu. Terdapat sebatang pokok tumbuh di atas kepala. Satu lagi kepala tumbuh dari pokok itu. Dia sebenarnya Puak Lucy. Ini adalah keluarga yang sangat pelik. Lucy baru tiba di sekolah. Saya melihat seorang gadis berambut panjang membuli rakan sekelasnya. Dia tak tahan dengan perangai macam ni. Memutuskan untuk memberinya pelajaran. Jadi dalam kelas anatomi pertama, Lucy mengeluarkan peralatan yang dibangunkannya. Biarkan Xiao Mei tarik suis. Mesin melepaskan kuasa serta-merta. Semua katak yang mati terkena renjatan elektrik. Lucy mengucapkan jampi pelik lagi. Selepas guruh dan kilat, semua katak berdiri bersama-sama, beruap panas. Lucy mengarahkan. Semua katak menyerang Rapunzel. Gadis berambut panjang itu diberi pengajaran. Jangan sekali-kali berani melakukan perkara yang tidak baik lagi. Kemurahan hati gadis itu juga mendapat gelombang peminat muda. Xiao Mei juga meniru Lucy dan memakai solik berasap. Melihat anak perempuan saya berubah begitu pelik, Ibu Dami merampas telefon bimbitnya kerana marah. Dan Lucy juga dijangkiti oleh gadis lain, memakai skirt merah jambu. Melihat pakaian anak perempuan saya, ibu sangat takut sehingga rahangnya jatuh. Nenek menyalahkan ibu kerana tidak mendidik Lucy dengan baik. Ibu mengkritik Lucy dengan teruk dalam keadaan marah. Lucy yang memberontak memutuskan untuk melarikan diri dari rumah. Tetapi selepas meninggalkan istana, dia tidak mempunyai tempat untuk pergi. Saya tiada pilihan selain datang ke rumah Xiao Mei. Saya mendapat tahu bahawa telefon bimbit Xiao Mei telah dirampas oleh ibunya. Dia dengan penuh semangat membantu Xiao Mei mencari. Tanpa sengaja tercetus suis bilik rahsia itu. Mereka menemui rahsia ibu Xiao Mei. Ruang bawah tanah dipenuhi dengan khazanah elektronik. Ternyata ibu saya, Dami, menggunakan komputer ini. Kabar angin keluarga Adams dihantar ke telefon bimbit orang di bandar kecil. Bukan itu sahaja, kerana kewujudan istana mempunyai impak yang besar terhadap jualan rumah. Untuk menjual rumah di pekan kecil itu secepat mungkin, Dami sengaja mengumpulkan orang ramai, menyebarkan kabar angin. Ramai orang menghalau mereka keluar. Pergi dapatkan projektor gergasi untuk mereka. Bersedia untuk menayangkan batu besar untuk memusnahkan istana. Semua puak di dalam istana berkumpul bersama. Bar mitzvah sedang diadakan untuk David. Batu besar jatuh dari langit, tebuk lubang besar di bumbung. Adik lelaki itu mengeluarkan bom dan menghancurkan batu itu menjadi kepingan, mencipta jalan keluar. Dia dan puaknya bersiap sedia untuk bergegas keluar. Pintu keluar disekat lagi. Bumbung dah nak runtuh masa ni. Pembantu rumah zombie itu tergesa-gesa menggunakan tubuhnya untuk melindungi keluarga. Memandangkan bumbung sudah hampir runtuh, Lucy tiba tepat pada masanya. Dia datang dengan derayat dan menyelamatkan semua orang. Suku kaum yang telah bertukar sudut menjadi keselamatan berpelukan antara satu sama lain. Pemandangan yang begitu hangat menyentuh semua penduduk. Mereka melihat bahawa keluarga Adams bukanlah orang jahat. Cuma tabiat hidup mereka berbeza. Detik genting, Xiao Mei turut berdiri. Saya memberitahu semua orang konspirasi ibu saya. Orang ramai menuduh Dami